Assalamualaikum guys, welcome to Mat Keng TV. Okay, hari ni kami semua berada di SMK Bukit Bintang dengan jemputan yang terbuka kepada Cikgu Sagira. Cikgu Sagira, kami dijemput. Ex-BBA ni kami datang secara terbuka. Semua free lah, semua nganggur. Tapi aku kerja lah. Nampak? Okay, kita stay tune. Sekejap lagi kita kena buat apa. Cikgu akan bagi task kat kita. Ciao. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi guys. Sekarang kita tengah tunggu waktu makan. Tadi kat dalam Dewan ada nyanyian, tayangan video. Sekarang anugerah penyampaian hadiah. So apa kita tunggu? Makan dulu. Banyak makanan tu. Nanti korang tengok Bye. Sam. Kami telah selesai mengangkat barang. Setelah bertepus lumur, nampak hasil kerja saya seorang-seorang. Nampak? Saya amat penat berpeluh-peluh ni. Itu saya angkat. Lepas tu saya angkat. Saya pergi tu. Nampak Free tu. Itu pun saya angkat. Assalamualaikum semua. So hari ni kita berada di Bazar Ramadan Bukit Bintang. So kat sini kita mesediakan air balang. Kita ada air apa? Kita ada lemon pudina, kita ada teh bunga, kita ada blue lemon. Belah lah. Kita ada ribena, ada mangga. Tapi mangga ni pure sangat So, kepada sesiapa yang berminat untuk datang ke jamuan air raya Bukit Bintang, boleh datang dengan segera dapatkan air balang. Mantap. So guys, dari ujung kita ada ni. Yeah boy. Kita ada kopok-kopok, coklat-coklat. Lepas tu kuih raya. Kita ada kuih raya. Kuih raya. Tak ada. Lepas tu lepas tu Ui, bapak crazy. Cikgu orang ambil pizza. Siapa buat? Weh, ada kek batik. Lepas tu ada nugget. Tak apa. Keng bai. Saya waktu try SPM dah macam ni nama. Cikgu silap aku. Campur lima Sudah dah. Tak rasa longkang? Rasa apa? Dia mau rasa apa? Weh, padu. Tak, dia mau rasa kepada Okey, apa? mangga. Oh, mangga lebih mangga lagi lah. Rasa mangga tu. Sebab dia buah. Hello guys, kembali kepada saya Fazli. Okey, hari ni kita dah pergi section pertama tadi. Ini section kedua kita sebelah-belah kopok. Okey, ini belah-belah air. Okey, kalau kat sana pula belah-belah aiskrim. Kita sekarang pergi ke section yang ketiga. Tadi pertama, kedua, ketiga. Ketiga ni saya mengikut arah cikgu. Saya diberi task untuk menjaga aiskrim. Nampak aiskrim? Kita ada aiskrim cone dengan aiskrim batang. Sekarang kita tengah tunggu diorang keluar dewan. Kalau kat belah sana pula ada photo booth. Okey, let's go. Kita review sikit dorang section yang dorang jaga. Okey, jom. Gas. Okey, saya nak tanya kat sini, kamu jaga ni Mana kari? Kamu jaga mana? Saya jaga dekat tu.
Air banyak-banyak air tu. Ada mangga, ada black currant, ada tepi lah weh. Ada soda blue lemon benda. Blue lemon. Ada teh bunga dengan ada air lemon. Okey, kita pergi orang kedua pula. Let's go. Kita dengan Adib sekarang. Ya. Okay, Adib, awak jaga section mana Saya jaga PA system. PL system. Okey, PL system ni OL. Orang lama. Suara dia merdu gila. Stay tune guys. Ni, kita orang ketiga. Apa? Outfit mahal. Sambal jangan tunjuk. Ni jam dia 2000. 2000 tak lari Lepas tu saya pakai dua-dua. Aikal, saya nak tanya, awak jaga section yang mana satu Saya jaga section dengan awak. Okay guys, so sekarang ni kat sini aku terpaksa voice over guys Sebab apa? Sebab Fazli pergi off mic. Ada banyak guys video yang dia off mic sebenarnya. So, boleh tengok kat sini. Saya dengan dia tengah pergi interview Amar. Tadi tengah tanya, Amar, apa perasaan kau jadi cameraman sekolah? Dan berbagai lagi lah. Lepas tu dia menunjukkan suasana. Sebenarnya saya pun tak ingat apa dia cakap, tapi tak apa. Okay pula, yang ni pula Fazli pergi terjah cikgu yang tengah ambil foto booth guys Dan dia berdiri bertadi duk cakap sebenarnya dia tak on mic pun guys Aduh. Tapi tak apa, saya voice over untuk korang supaya korang faham. Okay. So kat sini kita orang tengah tunggu ting kita orang juga sebenarnya. And Fazli pun ada cakap pasal belakang ni adalah pusat sumber ni adalah tempat yang mana kita orang selalu menunggu waktu penggabungan ilmu guys boleh tengok cikgu tengah ambil foto. Cantik cikgu. Okay, now kita Daddy lagi. Asal aku buka dah ni. What's up guys, saya dengan Adib jaga PA system. Mohon ampun dan maaf di atas segalanya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Moga silaturahim diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay guys, kita hampir selesai. Kita dah di penghujung majlis lah sekarang muka-muka semua tengah tak seberapa barai lah. Diorang bukan buat kerja pun. Ni muka barai. Ni follow aku. Kita tengok Aikal. Ni rajin buat kerja. Okay guys, kita melihat Apa makan guys? yelah. Hello guys, kita melihat Aikal nampak kerja keras. Dia dengan adik-beradik dah. Dengan adik dia, bye. Okay, kita tengok dia tempat aiskrim dia. Kita tengok aiskrim dia. Okay, banyak lagi Ini memang tak kedekut punya. Mari ramai-ramai aiskrim. Okay, kita sekarang dah penghujung majlis. Kita try interview seorang murid ni kita ambil murid random. Okay, apa perasaan kau hari ni? Tak belajar? Orang seronok. Seronok. Supaya tak ada kerja rumah. Nanti cikgu suruh bagi. Seram. Sebab kiranya raya lain pun terkabut. Kalau hari raya, hari raya. Kita ke orang seterusnya. Ari. Alamak. Okay, Ari. Kita bersama Ari sekarang. Apa perasaan Ari? Hari ni tak ada belajar. Tak tahu lah. Okey. Cakap sikit. Rasa best lah. Walaupun batu panjang kan. Tapi best. Okey, bagi ucapan sikit. Selamat Hari Raya. Tu je. Okey, kita pergi ke Cikgu Sentini. Okey, cikgu, apa perasaan cikgu hari ni? Cikgu tak mengajar, tak dapat mengajar murid. Apa perasaan cikgu? Ada dua perasaan lah. Satu gembira. Sambut raya bersama. Okey, lepas tu? Okey, satu lagi sedih lah. Tak dapat nak cover. SPM nak dekat kan, trial nak dekat kan. So risau, tapi tak apa, ada plan B, kelas tambahan. Oh, itu trik cikgu guys. Cikgu bagi ucapan sikit cikgu. Ucapan selamat hari raya kepada semua pelajar dan warga guru. Kalau saya ada buat silap, salah, maaf. Dan selamat hari raya, enjoy, be happy. Okey, terima kasih cikgu. Kita ke orang seterusnya. Apa perasaan kau tak belajar hari ni? Best. Sebab mana nak belajar? Itu je. Bagi ucapan sikit ucapan.
Selamat Hari Raya. Bye. Okay guys, kita nampak kelompok. Okay guys, saya nak tanya, apa perasaan korang semua tak belajar hari ni? Happy. Memang crazy sekolah Bibis. Okay, kita tengok kelompok bawa kemah lah Okay guys. Kenapa pakcik gambar aku? Apa perasaan kau tak belajar hari ni? Sedih. Sebab minggu depan dah exam. Oh, minggu depan exam bagi ucapan sikit ucapan. Ucapan sikit. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Okay, kita ke budak seterusnya. Kugen. Okay. Kau dah berlakon SPM hari tu kan? Aku nampak kau kat IG. Okay, apa perasaan kau tak belajar hari ni? Okay. Kalau tak belajar, kita tak boleh kita boleh capai apa-apa. Kalau kita belajar, kita boleh buat apa-apa. Kita boleh jadi kaya. Apa perasaan kau hari ni? Hari ini perasaan saya gembira kerana kita duduk bersama-sama. Tak belajar? Belajar. Tak belajar ke belajar? Duduklah. Bagi ucapan sikit, ucapan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Mahal, Zahir dan Batin. Okay guys, mari kita ke orang seterusnya Okay. Apa perasaan hari ni tak belajar? Gembira. Oh, gembira. Ni seronok. Seronok. Rasa apa perasaan adik? Happy lah. Happy. Bagi ucapan sikit. Selamat Hari Raya dah. Itu je. Itu je. Terima kasih. Apa perasaan kau hari ni tak belajar? Tak belajar. Saya gembira. Gembira. Okey, kepada Awish minta pukul budak ni Budak ni minta kaki. Okey. Bagi ucapan sikit. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Tengok sini, Pak. Selamat Hari Stop it. Get some help. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Maaf. Diam lah kamu. Zahir dan Batin. Maaf saya. Maaf Zahir dan Batin. Maaf. Zahir Dan Batin. Okey, terima kasih. Okey, Cikgu Azma, cikgu matematik saya guys. Okey, apa perasaan cikgu hari ni tak mengajar murid-murid? Perasaan tak mengajar, cikgu mengajar tadi. Oh, cikgu sempat mengajar? Sempat mengajar 2 masa. Walaupun sekejap pun cikgu tetap. Sekejap pun cikgu tetap mengajar, tapi excited jugalah sebab nak sambut raya dengan pelajarinya. Okey, cikgu perasaan cikgu hari ni gembira, murung ke sedih? Gembira dapat bersama pelajar dengan dan ex-pelajar juga. Terima kasih cikgu. Bagi ucapan sikit cikgu. Okey, selamat Hari Raya, Mak Zahir Batin daripada Cikgu Azman. Okey, terima kasih cikgu. Mari guys, kita ke orang seterusnya. Kita kena nampak kelompok-kelompok. Cikgu, saya nak tanya boleh sikit? Tak boleh? Alah, tolonglah sikit. Ya, apa perasaan cikgu hari ni tak mengajar? Yes. Semalam saya tak mengajar, hari ni saya tak mengajar. Saya tak nak mengajar selama-lamanya. Peace. Okey cikgu, bagi ucapan sikit cikgu. Bagi ucapan selamat Hari Raya semua. Enjoy your day. Okey guys. Kita ke orang seterusnya. Bapak ramai siap. Aku nampak kelompok. Ni kelompok Agas. Mak. Itu nak balik, Mak. Rodak di sini. Apa perasaan korang tak belajar hari ni? Perasaan korang hari ni ada majlis-majlis macam ni, korang rasa happy, murung ke gembira? Halo, Bapak Roger. Assalamualaikum. Bapak murung sial. Bagi ucapan sikit. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Babi. Macam apa sial? Assalamualaikum Ustaz. Apa perasaan Ustaz? Hari ni Ustaz tak mengajar? Okey, alhamdulillah. Hari ini kita beriang ria. Okey. Nama dia sambutan hari raya, maka kita beriang ria hari ini. Okey. Sempena perayaan Aidilfitri untuk tahun 2025 peringkat SMKL Bukit Bintang. One eternity later. Saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okey, terima kasih Ustaz. Kembali lagi bersama. Okey guys. Okey, aku rasa nak review pengetua lah Aku tak review. Aku nak review ni terjah. Cikgu gembira, murung ke? Tak happy? Okay. Alhamdulillah, satu sambutan Aidilfitri yang berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Cikgu rasa sangat happy, sangat bangga dengan kerjasama semua warga SMKL Bukit Bintang. Love you all. Selamat Hari Raya. Terima kasih cikgu.
boy. Aku nak pergi kelompok sana. Kita tengok kelompok sana macam best buat kemau. Kata sokok oi. Weh guys. Mana kameraman ni? Apa perasaan korang hari ni tak belajar? Okey. Apa perasaan korang? Happy ke? Murung ke? Gembira? Bagi ucapan sikit kuat-kuat. Ucapan, bye. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Bibi crazy. Okey. Ben main gitar. Oh ya. Ben. Ni. Hello. Ini batch, sebenarnya dia batch kita orang. Cuma apa? Dia kurang sihat. So dia jawab SPM pada tahun 2026 Ya. Okey. Apa feeling hari ni? Happy ke? Happy lah, saya dapat balik sekolah lah. Belajar bersama-sama kawan-kawan saya lah. Okey, bagi ucapan sikit. To all those out there who think you cannot do it, that all hope seems lost, there is still some hope left. You can do it. Selamat Raya. Cakep, let's go. Mana kameraman? Okey cikgu. Apa perasaan cikgu hari ni tak mengajar? Hari ni tak mengajar? Saya tak gembira sangat sebab nak mengajar kan. Tapi saya rasa aktiviti ni, program yang dijalankan ni pun memberikan pengajaran lah secara tidak langsung kepada murid-murid. Sebab mereka belajar bekerjasama, belajar menghargai perayaan yang disambut. Limisi mengekalkan perpaduan di Malaysia. Cukup tujuh. Bagi ucapan sikit cikgu. Saya dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Bukit Bintang khususnya dan kepada semua secara amnya. Doakan saya dapat pindah balik Kedah. Amin. Amin. Assalamualaikum cikgu. Cikgu mengajar ya? Cikgu mengajar. Apa perasaan cikgu hari ni tak mengajar murid-murid cikgu? Perasaan sedih sebab saya suka mengajar murid-murid. Sama murid selalu nak main PJ je. Banyak minta lah. Okey cikgu, bagi ucapan sikit cikgu. Okey, selamat Hari Raya kepada semua. Semoga gembira sentiasa dan esok jangan lupa datang sekolah. Dengar datang sekolah ni macam aku, dah kerja. Let's go. Selamat Raya Saya tak dapat lagi duit raya daripada cikgu. Apa? Cheese. Okey guys, kita bersama cikgu matematik saya Jangan tengok saya tu cikgu. Okey. Saya tak kata apa. Okey, apa perasaan cikgu hari ni tak dapat belajar mat? Tak dapat mengajar semua murid ni. Saya happy. Happy? Wah, agak lain cikgu ni. Saya rasa yang lain lagi happy tak jumpa saya. Apa benda lah korang ni? Belajar mat lah. Criminal offensive. Saya cakap je. Okey cikgu, bagi ucapan sikit cikgu. Ucapan saya selamat Hari Raya untuk Bibians. Once Bibians, always a Bibians. Let's go. BB the best. The best for BB. BB best solution. Cikgu Ibrahim, alang-alang. Assalamualaikum cikgu. Apa perasaan cikgu hari ni tak dapat mengajar dorang semua sini? Siapa? Budak-budak sini lah. Apa perasaan cikgu? Alhamdulillah. Okey cikgu, ucapan sikit cikgu. Okey, selamat Hari Raya. Kelompok main gitar Okey guys, aku nak tanya. Apa perasaan korang hari ni? Happy. Apa perasaan korang tak belajar hari ni? Best. Ada yang tak happy, masalah bro. Bibi memang masalah. Belanja sikit lagu raya boleh tak? Tak boleh? Belanja apa lagu? Lagu satu. Ulang. Diam.
Assalamualaikum guys. So last destinasi kita di rumah Nazrin. Penat-penat berfikir, akhirnya tumpah rumah kawan juga untuk beraya walaupun tak ada familynya. So apa-apa pun korang jangan lupa subscribe and share, like, komen. So apa kita jumpa dekat next vlog. Bye bye. Ciao. Lagi malammu tiada berseri, ku tetap bersama selamanya. Aku tak nampak lirik sana. Lain suasana. Lain suasana. Baju raya cek, kasut raya cek, duit raya